Bekas Naib Presiden MSIR Datuk Seri T. Lian Ke menasihatkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke PKT supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan istilah agama Islam, khususnya ayat Al-Quran. Menurut beliau, penggunaan yang terlalu kerap oleh Kolmeng boleh menimbulkan persepsi negatif dan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat Melayu. Tambah Lian Ke, petikan undang-undang dan perlembagaan seharusnya digunakan sebagai nas atau otoriti dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Gunalah bahasa perundangan yang jelas, jitu dan neutral sebagai panduan dan sempadan yang boleh menyampaikan mesej secara berkesan serta menegakkan keluhuran perlembagaan. Di Malaysia, sensitiviti agama merupakan perkara yang amat penting dan perlu ditangani dengan penuh adab serta rasa hormat, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Sabtu. Lian Ke berkata, konteks penggunaan perkataan Islam di negara ini berbeza dengan justifikasi dan amalan masyarakat bukan Islam di Timur Tengah. Di negara ini, agama telah lama dipolitikkan. Kekerapan Kolmeng menggunakan petikan dan istilah agama Islam pasti akan mempunyai implikasi dan emosi politik yang boleh membawa pada atau mengeruhkan keadaan apabila istilah-istilah agama ini digunakan secara terlalu kerap oleh ahli politik bukan Islam dalam konteks politik. Ia mudah menimbulkan salah faham, rasa kurang selesa, serta persepsi bahawa agama Islam sedang dipolitikkan oleh politikus bukan Islam. Ujarnya lagi, tambahnya tindakan sedemikian boleh dianggap kurang sensitif dan tidak menghormati atau selari dengan realiti sosiopolitik Malaysia.